Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita dalam episod keempat Pop Culture Talk. Hari ini kita ada seorang pemain drum, legend, daripada kumpulan Max. Sebelum ni kumpulan Mei. Itu dia kita dengar. So hari ini kita punya tetamu undangan sangat-sangat orang kata apa? Sangat-sangat legend living legend. Tak ada brother ni, tak ada abang handsome hari ni. Handsome lah. Tak ada abang handsome kita hari ni. Takkan ada album Hakikat. Takkan ada album Wira Saibok siapa bang? Wira Saibok. Wira Saibok. Takkan ada album Mei yang sebelum ni. Okay bang, thank you. So tanpa basa-basi lagi, tanpa orang kata memperpanjangkan lagi mukadimah kita. Panjang? Bukan panjang. Okay. Tanpa memperpanjangkan lagi kata-kata, perkenalkan diri. Kenal tu dia orang pun dah kenal dah. Dah kenal dah. Takkan nak perkenalkan lagi. Perkenalkan juga bang, jangan risau. Tak payahlah kenal, dia orang tahu lah tu. Aku rasa dia orang lagi dia orang lagi bijak tu kan. Jadi apa yang kamu nak tanya ayah aku ni? Tentang aku ke? Tentang apa ke? Tentang abang Okay lah. Saya nak tanya, kita move forward kepada soalan pertama sekali. Sekejap. Sebelum tu kita tengok dulu, mic apa pasang? Pasang. So, macam mana dan juga macam mana dan orang kata bagaimana seorang man daripada kumpulan Mei, man drama daripada kumpulan Mei menceburi bidang rock sejak umur berapa? Silakan. Ya. Kita tepikan dulu X-ray ni Sejak umur berapa ya? Sejak umur berapa? Kalau nak kira minat tu lama minat dah. Nak main drum kan. Dari bangku sekolah lagi kan. Bangku sekolah lagi. Tapi pada ketika tu minat tu kalau nak pergi nak ngatuk-ngatuk drum sana sini tak ada studio waktu tu kan. Dalam tahun 70-an, awal 80 tu tak ada lagi. Jadi pada 80-an tu dah ada studio dah. Jadi praktis lah. Studio yang ada tu kan. Masa tu studio tu dekat Ipoh lah kan. Studio pun sekadar boleh bunyi punya studio, tak ada canggih mana. Kalau abang tahu nama studio tu apa? Saya ingat nama studio. Nama studio tu Nina Kimi, nama studio tu. Bukan SYJ? Bukan. SYJ. SYJ dah lepas itu. Lepas itu baru SYJ. Masa pada ketika itu. Kan. Kamu tanya bila masa mencuburi kan. Jadi aku pegang dekat situ lah. Kalau kamu tanya bila masa aku masuk tu, tu lain. Jemburi tu kira masa tu jam-jam kawan-kawan dekat Nina Kimi tu kan. Masa tu ketuk pun tak apa nak pandai kan. Main ketuk lah. Katuk-katuk begitu lah. Tu tahu sikit-sikit. Masa tu kalau tak silap kan, Search dia baru keluar album lagu apa? Lagu Cinta Buatan Malaysia tu ya? Cinta Buatan Malaysia. Album tu, masa tu baru nak belajar laju je kan. Jadi kita pun ada line up macam Abu pun ada berita tu. Ada buat satu grup dengan Abu ni. Ada lah main bass lain, main bass lain, penyanyi lain kan. Jadi ketika kamu kan, masa tu jam-jam dengan Abu semua. Tumbuhlah satu kumpulan kan. Aku pun kalau ingat nama kumpulan tu pun pelik juga. Nama kumpulannya The Losers. The Losers tu memang loose terus kan. Abu pun itu jam dia pun baru belajar. Aku pun baru belajar juga. Tuntang kan. Jadi begitu, situ dah bermulanya. Kamu tanya pasal bermula kan. Dah tu kita orang selalu lah jamming apa semua kan, jamming suka-suka. Tak ada perancangan apa-apa pun kan. Lepas pada itu kan, Abu ni dia dah ikut dengan satu kumpulan kat Ipoh jugalah. Yang aku ni pula ikut dengan satu kumpulan yang lain. Jadi
masuklah pertandingan di Ipoh lah. Kan? Abu punya kumpulan pun bungkui kalah, aku pun bungkui kalah. Kan? Jadi bila dah bungkui kalah ni, Abu ni, jadi grup dia pun terbengkalai lah. Grup aku dia pun terbengkalai. Berpecah lah semua. Sampailah satu masa tu, aku jumpa Abu. Cakap, Abu, jomlah kita jam-jam. Aku cakap kan. Dia tu boleh nak jam kat mana? Kita jam kat studio Pak Said lah. Masa tu Pak Said dah ada dah. Masa tu tengah popular dengan Battle of the Band lah. Masa tu ada SYJ, ada apa tu, Ella and the Boy, ada lagi Left Handed. Ya. Ella, sekira abang pernah satu panggung dengan Ella sekali ke? Dengarlah aku belum habis cakap lagi. Panggung apa? Kamu. Okey. Sebut je nama perempuan Ella je, kamu dah lupa. Ada Ella kot. Okey. Pada ketika itu, show yang banyak selalu pada ketika itu, Battle of the Band yang ditaja oleh Abang Ali Bakar kan. Yang ada dalam Battle of the Band tu ada SYJ, ada White Steel, ada Ella and the Boy, ada Left Handed, ada White Steel, 5 kumpulan. Biasanya kalau ada show konsert Battle of the Band ni, inilah 5 kumpulan ni. Kan? Pada ketika tu kita ni tak ada apa-apa lagi. Jadi aku dengan Abu ni pun dah praktis berdua. Aku cakap kat Abu, carilah main bass bu, kan, kita nak tumbuh kumpulan ni. Dan Abu cakap, tak apalah aku panggil Yus lah, dia kata kan. Panggil Yus lah main bass. Jadi bila Yus masuk dalam kumpulan kita orang tu, nama tak ada lagi. Jadi aku cakap lah dekat Yus. Aku cakap Yus, cuba kamu cari penyanyi, siapa yang boleh nyanyi tu. Sebab penyanyi tak ada, siapa yang nak nyanyi? Kan? Vokalis ada. Music aja bunyi, vokalis tak ada. Okey, dan nanti aku cari. Jadi satu petang tu kita orang habis praktis, lepaklah dekat pondok kuih dekat kampung lah, kat Manjai lah. Kan? Lepak kat sana kan, aku sembang dengan Yus sekarang ni kita ni dah ada kumpulan ni kan. Kamu nak tahu apa, kamu ingat yang sesuai untuk nama kumpulan ni kan. Lepas tu Yus kata apa susah, guna je pangkai nama. Man, Abu, Yus. Macam tu rupanya kumpulan Mei. Awak ingat buat pada bulan Mei? Tak, kamu ni makan orang kewak. Mana tahu tu. Satu aku cakap dengan Yus pula, Yus, dah macam brand sabun je ni Yus kan. Ada tu dia kata boleh dah tu, dia kata kan. MA1, Man Abu Yus. Jadi mana tertubuhnya Mei ni, kerana Mus tak ada lagi. Okay. Kita bertiga aja. Tapi yang memulakan Mei ni, kerana aku dengan Abu je yang memulakan nak menjadikan Mei ni. Kan? Jadi dalam pada itu, aku cakap kat Yus, carilah penyanyi kan. Cari penyanyi. Yus kata tak apa, boleh kita jumpa Tapa dia. Tapa tu Mus lah. Nama dia penuh dia Mustafa. Habis audition lah dia. Audition tu. Okey, lulus lah dia. Jadi untuk mengekalkan nama tu, kita panggil kat kampung panggil Tapa. Kita ambil lah M dia tu, Mustafa M dia tu, duduk dekat M aku tu. Jadi Man, Mus, Abu Yus. Man, Mus, Abu Yus. Duduklah kat situ. Kan? So M tu ada 2 orang lagi kan? M tu ada 2 orang kan. Jadi bermakna kalau nak kira betul-betul, kalau pengasas betul-betul, aku dengan Abu lah. Aku dengan Abu lah. Kita orang yang mulakannya kan. Jadi sebab pada ketika tu, kita dah praktis kan. Panjang cerita Asim Mangu ni. Gila kan? Habis yang tak habis? Habis ke mana? Habis ke mana-mana sampai orang kata apa? Nak habis sampai ke Bangkai ke ataupun separuh je? Ikut abang. Ikut abang yang jadi kan. Bila dah ada 4 orang line up ni, barisan ni dah ada kan. Mambang-mambang ni semua dah ada. Kita pun praktis lah. Kajilah kita praktis lagu-lagu Mat Saleh lah kan. Lagu Earthshaker lah, lagu
Launas lah, lagu macam-macam lagu lah. Judas lah, macam-macam grup yang masalah kita main lah. Sampai ada satu ketika, satu ketika ni, yang apa ni kata orang, yang kumpulan yang bertanding, yang menang, yang kita orang semua kalah pasal bertanding tu. Yang menang tu sebenarnya dia orang pun dah pecah. Dia orang ada yang main kelab lah itu jadi di Kuala Lumpur, Lokman Junid ni dia nakkan satu kumpulan daripada Perak lah. Jadi Pak Syed ni recommend lah Mei untuk masuk ke final tu lah kan. Jadi aku cakap bolehlah kalau macam tu kan. Tapi pada ketika tu segala pengurusan apa semua sebagai ketua kumpulan kan, aku yang buat lah kan. Pertandingan tu. Jadi kita pun praktis lah untuk pertandingan tu. Tak silap aku 3 lagu, 1 instrumental, 2 lagu lah buat. Bertanding ni pada 1 bulan 11 kalau tak silap. Dekat Hollywood East. Hollywood East pun dah tak ada dah. Empat-empat pun dah roboh lah. Naik bangunan lain. Kemudian apabila kita masuk pertanding tu, sebelum apa-apa lagi, Yus pun dia pun macam tak apa-apa confident lah untuk grup ni kan. Dia kata dia tak boleh nak main, dia kata. Sebab dia nak cari kerja. Masa tu rambut dia panjang. Dia pun dah potong rambut pendek semua dah kan. Okey lah Yus kata, kalau kamu nak kerja tak apalah, kita carilah basis lain kan. Jadi aku pun carilah basis lain. Nama dia Wan, basis tu. Jadi kita dah praktis lah, rasanya 2-3 kali jugalah dengan Wan tu. Jadi gambar kita pun dah keluar dah dekat utusan ke pada cara tak tahulah. Wakil Perak ni, ini Mei ni kan. Kumpulan rock Wakil Perak ke lah. Wakil Perak lah nak bertanding kat Kuala Lumpur ni. Jadi tiba-tiba Yus pun dah tengok dekat paper tu. Yus cakap dia nak masuk balik. Dia nak masuk balik. Dia cakap okey lah, aku nak masuk balik. On lah. Jadi Yus pun masuk balik dengan rambut pendek dia kan. Pendek. Aku tak rambut dia panjang sampai ke dada kan. Image rock tu. Image rock tu kan. Kena ada. Tapi aku pun sekarang panjang juga. Panjang juga. Semua rambut panjang. Yang itu lagi panjang kalau belum tengok. Yang itu panjang dia kan. Sampai nutup topi tu. Kau bayangkan. Kemudian kan. Kemudian oleh kerana yang demikian, kita praktis, Yus masuk balik, kita betul-betul masuklah apa ni, final terus saja dekat ni, wakil-wakil negeri ni. Adalah rezeki, menang lah. Alhamdulillah. Dato' Mus tu dapatlah juara apa ni, penyanyi terbaik Malaysia 1986, anjuran Lokman Junid, Dewi Suhana Studio. Kalau tak silap aku lah, aku dengan pialanya ada aku simpan. Ialah sebagai ketua kumpulan dan pengasas kan. Aku simpan piala. Datuk aku simpan lagi apa ni, dia punya juara lagu punya tu kan. Juara lagu punya yang masuk lagu sendiri tu. Ya, aku simpan semua dari situ simpan buat kenang-kenangan kan. Datuk yang album yang dibuat yang platinum apa semua, gold apa semua aku dah simpan lah kan. Buat kenangan. Hari tu aku ada buat konten kata aku nak lelong. Padahal aku bukan nak jual. Benda tu berharga tu. Yelah, sentimental. Tapi kalau nak jual tu memang tak terbeli kan. Benda tu orang kata satu sejarah bagi Malaysia. Itu aku simpan lah. Itu siapa ndak aku tak bagi kan. Sebab apa aku mengusahakan apa ni Mei ni kan. Bukan sekadar kata orang apa ni pengurusan yang tak ada gaji lah kira kan. Dapat duit show ke apa ke bagi sama banyak kan. Tapi bukan dapat apa, kereta aku buat kereta aku sendiri. Repair semua aku sendiri kan. Member pula tak ada pun nak lapik sewa kereta sikit ke. Apa ni upah bawa sikit ke, tak ada kan. Jadi oleh kerana tak ada je pasal aku ambil lah makan lebih kan. Kata apa gaji aku murus lagi, bil telefon lagi, apa lagi kan. Jadi sebagai nak memanjangkan cerita macam tu kan, aku punya usaha tu kan
Banyak lah. Sejak tahun 86, 87, 88. Aku bawa kereta aku lah, driver kereta aku apa semua gitu gini kan. Mencari show aku apa semua yang aku usaha sendiri. Semua abang urus kan? Untuk semua yang aku uruskan. Tak ada gaji. Ya. Kan? Tapi bila dah demo tak ada nak bagi aku gaji, aku makan ada sikit. Ya, apa pula ni? Kan, upah kan. Bil telefon nak juga dia bayar. Betul. Dah tu apa ni, kereta nak juga diservis. Betul. Betul tak? Betul. Ini upah driver ni RM50 tak dapat dapat kereta. Sewa kereta pun tak dapat. Kereta aku Jahanam sampai ke Kelantan, sampai ke Pahang, sampai ke Melaka, mana-mana sampai Malaysia ni. Duk pelajak aku punya kereta kan. Orang Perak panggil tumpul lah. Tumpul lah betul kan. Tak ada siapa nak cover aku pun. Yalah. Jadi wajar lah mempunyai tindakan tu. Jadi kalau tak boleh bagi dengan cara macam tu, aku ambil lah sikit apa salahnya. Betul. Niat tu sama-sama nak berjaya. Betul tak? Jadi itulah cerita je. Kamu tak bagi soalan lain pula. Bagi soalan. Kita punya tetamu undangan kali tak sabar-sabar. Kontennya berapa minit bang? Berapa minit ke 20 minit? Aku rasa dah berjalan lebih 10 minit. Lebih 10 minit ni aja. Apa kamu nak tanya lagi? Ada lagi. Kamu jangan tanya pasal dalam kelambu. Dalam kelambu? Dalam kelambu punya cerita itu rahsia. Duncak. Dia memang rancak tapi kadang-kadang kena pelan. Kena slow sikit. Sampai gelak. Okey. Kemudian sekejap bang, saya nak gelak. Janganlah kamu gelak kan. Konten kita kali ni banyak berusukan 18 tahun. Yang faham je faham. Jadi kamu apa lagi yang kamu nak tanya? Kamu boleh tanya. Okey, jadi soalan kedua saya, kita dah korek rahsia macam mana terbentuknya mic, apa semua tu. So, saya nak tanya soalan yang kedua. Seberapa agresif ataupun brutal zaman kegemilangan abang masa abang masuk dalam bidang rock ni? Kiranya zaman tu masa main drum naik shiftnya orang mana lah? Dia naik shift tu tak ada lah. Nak brutal sangat pun tak ada. Dia bukannya kita main underground ke, main thrash ke apa ke. Tapi kita menampik, kita bawa music yang music metal ni kan. Kita yang penting kan, kita punya permainan tu konstan yang penting. Dan tu penampilan kita tu kena konstan. Kena cantik punya penampilan. Takkanlah kita nak main metal, kita nak pakai seluar kotak-kotak aku. Bukan ke Cobain. Bukannya. Harapan kan. Saya tahu Cobain bang, saya minat Cobain. Itu ceritanya. Jadi ni selit sikit abang. Apa bagi abang Kurt Cobain tu smart awak. Dia memanglah smart. Bukan maksud saya dia punya awak suka tak personality dia? Personality tu bagi aku okey lah, tapi tak dalam jiwa aku tak masuk lah sebab grunge tak masuk lah grunge. Kurang sikit lah. Kurang sikit lah. Sebab music macam tu aku minat. Kan music mana aku minat. Tapi individu dia tu, pembawa dia tu kan. Kalau dah penin, medang kan. Penin tengok kita boleh jadi penin. Aku suka main clean, bersih semua kan. Itu cara aku lah. Pertanyaan yang lain pula. So masa zaman abang tu, zaman tengah gila-gila rock, main drum semua, tak adalah ambil bang salah apa tak adalah. Tak ada. Ini contoh, orang kata contoh rockers yang bagus dekat Malaysia ni. Kalau ada kita orang pada kita nak ambil bang salah, lama dah kantoi dah. Iyalah. Kita tak ada, kita tak ambil benda-benda tu semua kan. Ambil benda tu semua. Sebab kita sebenarnya, bagi aku lah, kalau kita high waktu kita perform ke apa semua kan, kita duk layan high kepada kita terlupa apa yang kita tengah buat. Kita nak hiburkan orang ni. Kalau kita main tak ke mana-mana, pergi je ke laut semuanya kan. Yalah. Apa yang orang nak kepuasan, orang nak dengar ni. Jadi kita tu kena normal. Baru kita boleh bagi yang terbaik. Jauhi dadah, teruskan muzik. Betul bang? Betul. Jauhi dadah, teruskan muzik. Kamu tanya yang lain pula. Tanya tak sabar-sabar kita punya guest kali ni. Apa dia kejarnya bang balik ni? Dah janji 15 sekarang ni. Sekarang dia nak bagi 20 bang. Nak bagi 20 okey dah. Dia tak nak basa-basi lagi. Bagi saya abang ni kiranya macam living legend lah. Orang kata living legend. Belum padam lagi. Belum padam lagi lah. Tu pasal living. Kalau tu mati. Aku ni akan berjuang hingga ke peluh
titisan peluh yang terakhir. Kau tanya lain apa lagi? Lain apa lagi? Pasal kalau terus kan makin macam kena ban aku punya konten. Okey lah, saya tanya satu lagi soalan. Soalan ni agak orang kata sentimental sikit bagi abang. Sentimental ke rock balada? Dua-dua. Okey. Apa saya bagi satu lagi soalan. Ha. Apakah harapan abang terhadap music industri rock tanah air Malaysia ni? Dan apakah nasihat abang kepada orang kata rocker-rockers yang masih lagi menggunakan penyalahgunaan dadah ni? Oh, itu ya. Okey. Tapi bagi aku lah, itu kalau penyalahan penggunaan dadah ni, dada tak apa dengan dadah. Tak. Dada tak apa. Dada tu tak salah sebenarnya. Semua orang ada dada. Betul. Tapi kan dada ni pun kira menyeronokkan jugalah kan. Kita kalau tak ada dada apa ceritanya. Betul tak? Jadi okey, apa soalan kamu tadi apa aku untuk kawan ingat? Kiranya apa harapan abang? Harapan untuk industri rock tanah air Malaysia ni. Yang keduanya, apakah abang punya nasihat kepada rocker-rockers yang masih menggunakan dadah? Okey. Yang menggunakan penyalahgunaan dadah lah sebenarnya. Okey, kepada yang menggunakan salah guna dadah ni, rasanya diri sendiri tahu. Kalau benda terbaik untuk diri dia buatlah. Tapi kebanyakan yang kita nampak semua yang tak elok, yang tak baik. Jadi kalau boleh kita hindarkanlah. Tapi itulah terpulang kepada individu lah. Kalau rasa dia happy, dia bahagia dengan cara yang dia buat tu, kan? Tu cara dia. Cara kita lain. Dari segi muzik pula, muzik yang sekarang yang baru ni, kalau berminat main muzik pula kan, main bersungguh-sungguh. Main sungguh, praktis tu kata orang, kat rumah pun praktis, kat mana juga praktis. Jangan ditinggalkan praktis tu. Sebab kalau kita nak majukan diri, kita yang majukan diri kita sendiri. Lebihkan praktis, itu yang penting. Lagi apa kamu tanya Nabil dah? Ada lagi. Apa? Ni soal, ni tadi cakap 3 kan? Mana ada soalan misteri. Misteri. Okey. Bagi abang lah. Seberapa lama abang rasa perjuangan abang dalam rock ni, dan abang rasa apa satu benda yang abang rasa abang dapat, ini dah terbayar balik lah kiranya perhargaan apa yang dah diterbayarkan selama abang main music rock ni? Okey. Sekarang ni selama aku main muzik ni, yang terbayar tu tak adalah berhutang kan. Tapi apa yang diinginkan untuk kita aku berkecimpung dalam muzik ni, dapatlah. Jadi sekarang ni aku teruskan berjuang untuk muzik ni sekadar kata orang memenuh masa lapang, kan? Dan tu pula juga minat pun sekali ada kat situ. Kalau tak ada minat tak boleh jadi, kan? Jadi aku akan terus menerus main muzik hingga ke titisan peluh yang terakhir. Rock never die. Rock tu never die. Cepat bang. Rock never die. Rock never die tu kamu yang akan die tapi tak tahu lah bila. Tak tahu bila. Lambat lagi. Tapi jiwa rock tu takkan mati. Jiwa rock tu penting. Jiwa rock tu penting. Mereka kawan tu rupanya dia kata tadi. Jadi apa dah bela kan ni? Dah bela ni. Apa kata laluan kamu nak cakap ni? Okey, pada kata-kata aluan saya, saya nakkan anak muda di luar sana selamilah muzik rock dan biarkan muzik rock bersih daripada dadah dan juga segala kontroversi yang busuk-busuk ni lah. Saya tak nak benda-benda tu. Betul tak Ban? Betul. Jadi bagi saya, kalau generasi saya ni, kita orang ni last dapat tengok legend macam abang, Usme, Awi. Join lah. Kalau dah tak ada abang, tak ada dah. Tak ada abang, tak ada geng abang, tak ada dah. Generasi bawah tak kenal dah. Hanya sekadar lagu je dah. Hikayat-hikayat abang yang ada lagi. Hikayat je? Ada cerita dongeng ya? Tak bang, bukan bang. Maksud saya, kiranya hikayat tu, lagu-lagu yang abang buat tu, dia tak jadi karya dah. Dia jadi hikayat. Sebab dia dah atas lagi. Dia satu anugerah yang bagus untuk generasi yang akan datang. So maksudnya, apa yang abang nasib baik tak hikayat mandolin? Okey, kemudian saya nak semua saya punya viewer-viewer yang ada, tolong follow abang punya TikTok. TikTok ada apa nama? Manmax. Manmax TikTok.
apa ni YouTube Man Channel. Man Channel. So itu dia aku nak cakap. Itu je saya cakap. Betul, okay. Saya rasa hari ni agak orang kata something different lah, sebab saya dapat jumpa dengan orang yang orang kata buatkan muzik lagu-lagu May, sebab aku membesar dengan lagu May. Aku rasa lagu May banyak yang sedap lah bagi aku. Semua sedap. So ni depan aku adalah orang yang kiranya apa? Buatkan muzik tu menjadi indah lagi dengan muzik drumnya. So alhamdulillah saya hari ni berbesar hati sangat dapat jumpa Abang Man. Saya dapat sangat interview Abang Man. Terima kasih sudi luangkan masa petang ni bersama saya. Saya Anwar Haziq daripada Pop Culture Talk. Kalau ada salah silap tolong maafkan. Lepas tu kalau apa orang kata apa, kalau ada tersalah bahasa ke tolong maafkan juga ya bang. Okay, bang. Saya itu je. Itu je bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang ada kata-kata terakhir bang? Ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Thank you for watching. Thank you for watching. Alright. Okay. Lepas tu bang, ada lagi? Ada lagi. Relax lu. Kita punya viewer dengar ni. Okey. Bagi satu line lagu May bang. Lagu May ya? Okey, boleh. Sila bang. Lagu dia lagu yang aku sendiri cipta. Okey. Lagu yang tajuk dia My Pen Rai. Wah, belak kereta kita dengar tadi kan. My Pen Rai hidup bawah langit Tuhan. Terkadang mesti hujan. Hari nak hujan. Hari nak hujan. My Pen Rai kita pun kata never mind. When I lose ditakdirkan. Itu dia bersama dengan Abang Man ni. Dan juga vokal drama kepada kumpulan Max sekali. Tunjuk bang, tunjuk. Kalau kawan-kawan kan kalau nak dapatkan Max punya album ni ada kat sini. Dia ada CD dan juga dia ada pendrive. Jadi terpulang tak yang mana satu. Nanti boleh apa ni boleh PM aku nombor 01957 600 67. Kalau tak dengar ayatnya tu ulang balik tu dia tu dengar nombor tu. Kalau itu je lah. Itu je lah. Okey bang, terima kasih banyak luangkan masa petang ni. Okey. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari dah hujan ke bang?